一人じゃない僕ら繋がってるから明日へと生み出したくなったんだそれぞれの夢の色繋いでこの空に鮮やかな虹をかけようこれといって取り柄もない劣等感と歩いて自信だってないっていうかそれで楽しいのって君は笑って僕を追い越して心の中で一人になるとフラッシュバックならシンクロさせてマッシュ君とならできそうさ Right now Ready set go 一人じゃないって思えた時から叶えられそうな気がしたんだ変わらないいつもの笑顔のままで君は僕の手掴んで二人なら不可能なんてないさそう思えたのは君がいたから僕にない強さと君が持ってない力を重ねて飛び立つよ黄昏のドースターそばにいるから Don't cry 君はもう一人じゃない Everything's gonna be alright Saya dah lambat. Tak sangka saya boleh terlupa nak tetapkan jam loceng. Lagi sekali, Ral lupa untuk bertarung di tengah-tengah pertarungan. Wow, saya pernah melihatnya. Tapi sistem pertempuran terbesar PPSE memang buatkan saya rasa teruja. Huh? Bagus. C dan Reggie masih bertanding. Apa benda pula tu? Oh, alamak. Tengoklah saiz Gunpla yang ada di sana. Apa? Ini tak mungkin. Ini tak mungkin. Oh, Hey, Say. Awak nampak tak apa yang saya nampak? Kenapa Gunpla tu besar sangat? Tuan Pengerusi, seperti yang diminta, kami dah letakkan dalam medan perang Gunpla yang dikawal Otto sepenuhnya. Terima kasih, sayang. Dan juga Tuan, kami dah pun dapat tahu nama pejuang untuk Gundam Star Build Strike. Tapi ianya bukan nama penuh. Dia hanya didaftarkan dengan nama Reggie. Oh. Namanya sama. Saya ataupun Aryan yang... Tidak, tak mungkin semua ini. Semuanya sama. Jadi kalaulah macam tu... Pelepasan! Huh? Itu 1/48 kit berskala. Model bersaiz Mega Zaku. Betul tak cakap saya? Oh, Saya tak faham apa yang berlaku di sini. Daripada mana pula mesin ni datang? Tak ada Gunpla sebegini bila pertempuran diraja bermula. Mungkin ada orang tukarkan mesinnya. Saya tak percaya. Ia dah bergeraklah. Oh tidak. Jaga-jaga! hati-hati! Letupan itu. Ia bersaiz mega. Begitu, Gunpla di sana itu disimpan di dalam sistem mesin yang tak perlu dikawal untuk menentang komputer. Dan ia baru saja diaktifkan. Tapi kenapa agaknya? Siapa yang bertanggungjawab untuk ini? Ada apa, Kawaguchi? Ha? Bersaiz mega? Tuan Pengerusi, ada Zaku yang tidak terkawal melia di atas medan.
Kita patut beritahu mereka untuk hentikannya segera. Tak perlu. Tak mengapa. Ia membuatkannya seronok. Jadi, biarkannya. Tuan baru. Tuan yang hantar keluar Zaku tu? Apa, saya tak boleh buat ke? Ramai peminat Gunpla dari seluruh dunia seronok menyaksikan pertempuran ni. Kita patut buatkannya lebih meriah untuk mereka, kan? Jadi... Dengan sila Aina, pihak penganjur memutuskan untuk menghantar banyak Gunpla tak terkawal ke medan pertarungan. Awak dilarang untuk berdepan dengannya. Kita dah menukar rancangan untuk mendarat. Kekal di tempat awak. Ya, baiklah. Semua ni memang tak masuk akal. Saya rasa kita kena keluar dari sini, abang. Kita tak nak terlibat sama. Dengar, Gunpla bersatu yang dikeluarkan awal tadi sebenarnya adalah kejutan daripada pihak penganjur. Apa yang akan berlaku sekarang, Cina? Saya pun tak tahu. Lagipun, Gunpla yang mereka keluarkan nampak seperti mengejar Sei dan Reggie. Awak ni teruk betul lah. Saya pasti ia mengejar kita berdua. Pergi, Sei. Jangan duduk situ. Ya, betul. Mesin tu tak ada kena-mengena dengan pertempuran ni. Awak tak perlu libatkan diri. Ya, saya tahu tapi... Kalau begitu, janganlah berjeria sangat. Memang betul tu. Saya dah muak dengan benda mengarut ni. Benda tu memang sangat bijak. Lagi sekali, apa nama mecha tu? Ia adalah MS-06F. Zaku 2, Tuan. Oh ya, betul tu. Zaku 2. Pergi, Zaku 2. Sei, apa kita nak buat? Kita nak beredar ataupun larikan diri? Awak nak ke? Tak mungkin. Saya pun sama, Reggie. Ini tak masuk akal. Dan saya tak akan lepaskan. Memang itulah yang saya maksudkan. Sama-sama! Hey, Reggie! Awak dah hilang akal ke? Reggie, sasarkan pada bahagian mesin tu! Ya, baiklah. Sekarang terimalah ni. Menakjubkan. Mereka melawan benda tu. Mereka sepatutnya utamakan cara untuk hidup dalam pertempuran kala mati. Mereka mengambil terlalu banyak risiko. Mereka dungu. Seperti Don Quixote mengejar kincir angin. Tapi kenapa? Kenapa lakukan? Jawapan yang mudah. Mereka lakukannya sebab mereka adalah pejuang. Kalau jarak jauh tak bagus. Kita akan pergi dekat. Dia pegang bom. Bangun, Sei. Ricardo, mau? Saya belum boleh tinggalkan awak berdua lagi, kan? Saya di sini untuk membalas kebaikan. Jangan menyebuk dah. Apa awak ni? Awak ingat saya ni siapa? Kawan Gucci, apa yang awak lakukan? Saya sedang menembak Zaku. Awak tak perlu masuk campur dalam permainan pengurusi Mashita. Ya, tapi... Awak jangan lupa tentang matlamat awak untuk kejohanan nanti. Jangan lupa dengan kedudukan awak.
Baiklah, saya dah faham sekarang. Mari gabungkan serangan. Sasar pada kepala. Ulur lagi. Baiklah. Randy, lepaskan. Ya, baiklah. Semua darah dalam satu pukulan. Bukan kali ini. Oh tidak. Kawan-kawan. Jaga-jaga. Mesin tu. Jangan berhenti lagi. Apa? Hei, cepatlah. Di sinilah awak akan berakhir. Inilah dia. Gampla kami. Saksikan kuasanya. Mereka berjaya. Zaku bersaiz mega itu akhirnya dapat dikalahkan. Sei dan Reggie berjaya menghapuskannya. Apa benda ni? Mereka akhirnya dapat masuk ke pemilihan pejuang lain. Itu bunyi buzzer untuk isyarat tamatnya tempoh kedua. Gampla mereka nampak teruk juga. Saya harap dia tak apa-apa. Macam mana keadaannya, sih? Ya tak apa-apa. Kita ada perisai gantian dan kerosakannya tak teruk sangat. Saya boleh baikinya dalam 1 malam. Itu berita baik. Teruskan tugas awak. Percayakan saya. Kita bernasib baik. Oh, hei Mau. Macam mana dengan gampla awak? Ya baik, saya ada meriam satelit gantian jadi saya boleh betulkannya. Dan Encik Ferini cakap dia punya pun taklah teruk sangat. Oh, baguslah. Saya rasa bangga nampaknya gunpla mereka tak musnah sepenuhnya. Tapi, walaupun sebagai acara kejutan, mengeluarkan gunpla bersaiz besar ke dalam medan pertempuran memang tidak adil. Lagipun Zaku tu nampaknya seperti semata-mata memburu Gundam Starbuild Strike C dan Reggie. Saya mungkin terlebih fikirkannya. Tapi, saya masih rasa sesuatu yang tak kena. Apa yang awak nak? Encik Ricardo Fellini? Hello, Niels Nielsen. Saya cuma nak berterima kasih atas apa awak buat. Saya menghargainya. Terima kasih, budak samurai. Awak tak perlu berterima kasih pada saya. Sasaran saya bukan untuk menolong awak, tapi untuk melanjutkan pertempuran. Memberikan peluang untuk saya mempelajari prestasi gampla awak. Oh ya, jadi semuanya berbaloi ke, Nielsen? Ya, berbaloi. Sangat berbaloi. Sekarang saya menyaksikan prestasi dan ciri-ciri Gundam Build Strike yang dibinasi. Saya difahamkan yang perisainya takkan memadamkan cahaya yang dilepaskan oleh pihak lawan. Bila perisainya digunakan, ia mengubah zarah cahaya dan menyerap ia masuk ke rangkanya.
Kalau tidak, awak takkan boleh terangkan pelepasan Zarah yang besar di dalam serangan terakhir yang membunuh Zaku. Tapi sekarang, saya faham Zarah itu dan saya boleh menyediakannya. Dan kalau saya berdepan dengan dia di masa depan, kemenangan saya pasti terjamin. Kemenangan awak terjamin? Jadi awak ingat awak terlebih bijak, ya? Jujurlah dengan diri awak sendiri. Selepas saksikan pertempuran tadi, semangat awak membara, kan? Pejuang itu bernama Reggie. Nama yang sama. Dan juga, kalau dia membesar seperti rupanya sekarang, persamaan-persamaan yang kuat memang satu kebetulan. Tapi itu tak masuk akal. Dia tak buat apa-apa pada saya. Saya terlebih fikir tentang semua ni. Encik tak boleh jumpa pengerusi tanpa temu janji. Saya cakap jangan halang saya. Tuan! Oh, hai, marilah masuk. Gembira saya melihat awak lagi, Meijin Kawaguchi. Saya patut ucapkan tahniah. Saya dengar awak lakukan yang terbaik di luar sana. Ada apa yang saya boleh buat untuk awak? Tuan Pengerusi Mashita, sama ada penganjur kejohanan ataupun tidak, saya nak awak berhenti lakukan kegiatan yang mementingkan diri. Kegiatan apa? Oh, maksud awak Zaku 2 tu? Ia memang bagus. Terima kasih pada kejutan saya tu, kan? Penarafan siaran TV naik melonjak sehingga ke langit dalam sekelip mata. Dan pihak penaja gembira dengannya. Lain kali, pastikan prestasi awak membuatkan peminat menjerit lagi. Awak faham, kan? Hei, apa yang awak buat ni? Lepaskan saya, sakitlah. Au! Sekali lagi, berhenti dari bertindak mementingkan diri. Hei, Meijin, sudah tu, cukup, hentikan. Tuan Pengerusi, Tuan akan hentikannya, kan? Baiklah, ya. Saya berjanji saya takkan lakukan lagi. Baiklah, baguslah begitu. Kalau saya mengganggu, maafkan saya. Tuan Pengerusi, tuan tak apa-apa ke? Sakitnya tangan saya ni. Tolonglah hilangkan rasa sakit ni. Saya berayu sangat. Sakit-sakit, tolonglah pergi. Macam mana? Leganya saya. Baguslah. Pengerusi Mashita tu memang memeningkan kepala. Dia tu memang seorang yang tak beradab. Saya bencikan orang yang pentingkan diri sendiri. Awak tahu tak, kadang-kadang awak pun pentingkan diri juga. Apa sebenarnya maksud awak ni? Tolonglah, jangan nak berdalih, Meijin. Semasa Zaku 2 yang bersaiz besar tu meliar, awak pergi tolong mereka, kan? Awak gunakan sniper jarak jauh awak. Saya boleh nampak cahayanya. Lagipun saya yang menciptanya. Jadi ia memang nampak. Saya nak tanya pada awak, kalau saya mengalahkan Gunpla yang sudah rosak, ke mana pergi nilainya? Ia tak mencukupi dengan hanya menang pertempuran. Tapi dengan memusnahkan lawan saya bila mereka berusaha, itulah yang saya mahukan. Saya akan buktikan apa yang Meijin lakukan dan saya tak akan bertolak ansur. Makan malam dah disediakan di atas meja. Saya kena teruskan kerja saya. Hei Reggie, awak akan keluar cari makan lagi malam ni? Kalau ya, boleh awak carikan sesuatu? Ya, baiklah. Kita boleh mengubah dan menyerap Zarah dengan sistem penyerapan. Luang dan Lara. Setahu saya ia rahsia dan saya rasa pejuang lain pun tahu tentangnya. Dan sistem pelepasan yang melepaskan Zarah penyerapan juga. Berdasarkan apa yang berlaku, kita mungkin akan gunakan sistem terakhir kita. Selepas mengubah dan penyerapan dulu, kita akan gunakan sistem ketiga. Terima kasih banyak-banyak. Ini roti daging. Awak berikan saya lebih banyak duit dari yang dulu. Jadi saya nak ganti balik. Apa awak cakap?
Awak sanggup tunggu saya selama ni supaya awak boleh berikan ni pada saya. Saya nak langsaikan hutang saya pada awak secepat mungkin. Jadi, saya perlu berikan sekarang juga. Apa yang awak... Saya tak perlukannya. Lagipun benda tu dah sejuk. Bukannya salah saya. Saya tak tahu yang awak akan datang ke sini. Jadi siapa suruh awak tunggu saya? Saya tak suruh pun. Ambil sajalah. Saya kata saya tak nak lah. Ambillah supaya saya boleh langsaikan hutang. Tengoklah mereka berdua. Di tengah jalan pun nak buat tak senonoh. Tak, kita tak boleh buat di sini. Awak, apa yang awak cakap awak ni memang tak guna. Apa? Awak ingat awak bercakap dengan siapa, budak kecil? Baiklah, awak bertiga. Lebih baik awak pergi dari sini. Oh, comel betul. Budak kecil ni cuba nak berlagak depan teman wanita dia lah, kawan. Silaplah. Tsukamitaい明日があるのなら何度傷ついても夢を見たくて今を越えていくんだ僕たちはなんとなく過ぎてく時に流されぼんやりと進むだけじゃ歩いてきた道に足跡さえも残せない気がしたんだ拳を振り上げて向かう場所がある希望に問いかけもっと強く踏み出してみよう掴みたい明日があるのなら何度傷ついても夢を見たくて今を越えてゆけ立ちはだかるものに目を背けたくない負けたくないんだ何ができるのか無限の力を信じたいから挑み続けたい僕らはいつもTuan Pengerusi, kenapa Tuan nak ambil tahu tentang budak bernama Reggie? Apa yang ada dengan dia sampai buatkan Tuan naik marah? Saya kena terangkan pada awak pula ke? Tidak, kalau Tuan tak nak beritahu saya, tak apa. Saya akan terus lakukan apa yang Tuan suruh, Tuan Pengerusi. Baiklah, awak buatlah. Jadi, apa perkembangan sekarang? Ianya berjalan seperti yang Tuan minta. Untuk tempoh yang ketiga nanti, ia dah bersedia. Jadi saya dan Reggie akan berdepan dengan lawan yang Tuan pilih untuk mereka. Pihak lawan mereka, pemenang dari Thailand, Luang Dalara. Dah tentu mereka akan kalah, Tuan Pengerusi. Tak mungkin rasanya budak ni seorang putera. Tapi, memang menyakitkan mata untuk melihat muka yang sebegitu di tempat macam ni. Kita lawan Luang Dalara yang hebat. Apa yang tak kena dengan senjata ni, Seh? Akan datang senjata pertempuran. Kebetulan yang menakutkan.